Di kawasan Raja Uda, Butterworth, terdapat satu jalan kecil yang mungkin kelihatan biasa pada pandangan pertama, namun memainkan peranan penting dalam kehidupan penduduk setempat. Jalan tersebut ialah Jalan Bunga Tanjung 7, sebuah laluan sepanjang kira-kira 270 meter yang menjadi penghubung utama antara kawasan perumahan dan jalan utama di kawasan Raja Uda. Walaupun jaraknya tidak panjang, jalan ini sering digunakan oleh penduduk tempatan setiap hari. Kedudukannya yang strategik menjadikan ia salah satu laluan penting bagi keluar masuk kenderaan dari kawasan taman perumahan menuju ke pusat aktiviti harian masyarakat. Jalan Bunga Tanjung 7 merentasi dari arah timur ke barat. Di penghujung sebelah barat, jalan ini bersambung terus dengan Jalan Raja Uda, iaitu antara jalan paling sibuk dan terkenal di Butterworth. Jalan Raja Uda sendiri terkenal sebagai kawasan yang dipenuhi pelbagai premis perniagaan, restoran, sekolah, klinik, dan kedai keperluan harian. Jalan P. Pato, sebuah jalan raya sepanjang kira-kira 700 meter yang dibina sebagai laluan alternatif bagi mengurangkan kesesakan di kawasan sekitar Raja Uda dan Mak Mandin. Walaupun panjangnya tidak begitu jauh, jalan ini mempunyai kepentingan besar kepada penduduk tempatan, khususnya bagi mereka yang tinggal di kawasan perumahan padat di sekitar Butterworth. Jalan P. Pato merupakan jalan raya kembar 4 lorong, dengan 2 lorong bagi setiap arah. Reka bentuk ini membolehkan aliran trafik bergerak lebih lancar, terutama pada waktu puncak pagi dan petang. Dari segi kedudukan, jalan ini menghubungkan Lorong Bunga Tanjung 7 di bahagian utara dengan Jalan Mak Mandin di sebelah selatan. Sambungan ini menjadikan Jalan P. Pato sebagai laluan pintas penting antara kawasan perumahan, kawasan industri, serta jalan-jalan utama di Butterworth. Di kawasan Butterworth, seberang perai utara, terdapat sebuah jalan raya penting yang menjadi tulang belakang kepada aktiviti industri dan kehidupan masyarakat setempat. Jalan tersebut ialah Jalan Mak Mandin, sebuah laluan utama sepanjang kira-kira 1.4 km yang memainkan peranan besar dalam menghubungkan kawasan perumahan, industri, dan rangkaian lebuh raya utama di Pulau Pinang. Jalan Mak Mandin sangat penting kepada ribuan pengguna jalan raya yang melalui kawasan ini setiap hari. Dari segi laluan, Jalan Mak Mandin bermula dari persimpangan Jalan P. Pato di bahagian utara dan memanjang sehingga ke persimpangan Jalan Permatang Pauh di sebelah selatan. Kedudukannya yang strategik menjadikan jalan ini antara laluan utama di kawasan barat Butterworth. Sepanjang perjalanan, jalan ini merentasi kawasan perumahan Mak Mandin serta kawasan perindustrian Mak Mandin yang merupakan salah satu zon industri penting di seberang perai. Jalan ini diselenggara oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia atau JKR dan menjadi salah satu laluan penting yang menghubungkan kawasan Butterworth sehingga ke Pekan Permatang Pauh. Bagi penduduk seberang perai, Jalan Permatang Pauh bukan sekadar jalan biasa, tetapi laluan harian yang digunakan untuk urusan kerja, perniagaan, pendidikan dan perjalanan antara bandar. Jajaran utama jalan ini bermula dari kawasan Butterworth berhampiran Mak Mandin dan Bagan sebelum memanjang ke arah timur menuju ke Permatang Pauh. Laluan ini akhirnya berakhir berhampiran kawasan Kubang Semang serta sambungan ke lebuh raya utara selatan atau PLAS. Kedudukannya yang strategik menjadikan Jalan Permatang Pauh sebagai antara laluan penting di bahagian tengah seberang perai utara dan seberang perai tengah. Salah satu bahagian penting laluan ini ialah kawasan yang merentasi Mak Mandin, khususnya berhampiran kawasan perindustrian Mak Mandin. Di sini, jalan ini menjadi laluan utama bagi ribuan pekerja industri, lori penghantaran, dan penduduk yang bergerak antara Butterworth dan Permatang Pauh setiap hari. Pada waktu pagi, aliran trafik di jalan ini biasanya sibuk dengan kenderaan pekerja menuju ke kilang, pejabat, dan pusat perniagaan, manakala pada sebelah petang pula, laluan ini kembali dipenuhi kenderaan yang pulang ke kawasan kediaman sekitar Butterworth, Permatang Pauh, dan Bukit Mertajam.